Bagaimana jika Empire Galactic menang dalam Star Wars? Apa yang akan terjadi jika Darth Vader dan Empire menguasai galaksi tanpa tentangan? Jom kita bayangkan senario ini. Jika Empire Galactic menang, galaksi akan berada di bawah pemerintahan sepenuhnya yang dipimpin oleh Darth Vader dan Emperor Palpatine. Jedi akan musnah sepenuhnya selepas kejayaan Order 66 dan mereka yang menentang Empire akan diburu atau diperangi habis-habisan. Revolusi seperti Rebel Alliance pasti tidak akan berjaya sama sekali dan galaksi akan dikuasai dengan ketakutan dan kawalan penuh. Rancangan untuk membina Death Star yang lebih kuat akan terus dilaksanakan dengan ancaman yang semakin besar kepada sistem yang bebas. Sedangkan Luke Skywalker dan Leia Organa mungkin tidak akan wujud sebagai simbol harapan untuk menentang Empire. Jadi, jika Empire Galactic menang, galaksi akan terus hidup dalam kegelapan, tanpa kebebasan, di bawah pemerintahan yang menindas dan tanpa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Apakah yang akan anda lakukan jika Empire menang? Adakah galaksi ada harapan untuk bangkit semula? Apa pandangan anda?